Hai semua dan selamat datang ke penerangan kita kali ini. Hari ini kita nak selami satu topik yang sangat menarik. Macam mana pentadbiran Barat atau spesifiknya British ubah lanskap ekonomi dan sosial negara kita 100% pada abad ke-20. Ni bukan setakat kisah penjajahan biasa tau, tapi ini adalah transformasi sistemik yang kesannya masih kita hidupi dan rasai setiap hari. Pernah tak anda terfikir macam mana negara kita yang asalnya lebih kepada ekonomi sara diri yang ringkas, tiba-tiba boleh berubah jadi pusat perdagangan komersial global yang super pesat? Sebenarnya, semua benda ni berakar umbi daripada satu titik perubahan yang agak drastik sewaktu era kolonial dulu. Jadi, untuk penerangan hari ini, mari kita petakan perjalanan sejarah ni melalui 4 fasa utama. Pertama, kita tengok pemangkin perubahan iaitu ekonomi moden. Kedua, mekanisme pentadbiran. Ketiga, kesan infrastruktur. Dan akhir sekali, transformasi sosial. Okey, jom kita terus masuk ke bahagian pertama. Kita nak selidik apa sebenarnya yang jadi pemangkin kepada transformasi besar-besaran ni, iaitu pengenalan ekonomi moden oleh kuasa Barat. Bila sebut ekonomi moden, benda pertama yang kita kena bayangkan ialah skala dia. Skala teknologi Barat yang dibawa masuk masa tu memang luar biasa. Anda tengok je kapal korek gergasi ni. Kalau dulu, melombong ni kita guna cara tradisional macam mendulang kan? Tapi bila masuk tahun 1920-an, teknologi syarikat Eropah macam kapal korek ni ubah kelajuan pengeluaran secara mendadak. Fokusnya bukan lagi untuk sara diri, tapi pengeluaran tahap maksima. Sebenarnya, pihak British bina sistem ekonomi baru ni berpandukan 5 ciri utama. Mereka bawa masuk modal pelaburan yang besar, guna teknologi moden macam kita bincang tadi, kerah tenaga buruh yang sangat ramai, buat pengeluaran berskala besar khusus untuk ekspor dan monopoli tanah yang luas. Pendek kata, kelima-lima ciri ni direka semata-mata untuk maksimumkan keuntungan pihak kolonial. Tapi kan, bila operasi dah berskala gergasi, terutamanya untuk ladang getah dan lombong timah, British berdepan satu masalah. Mereka perlukan tenaga kerja yang sangat besar. Jadi, apa mereka buat? Mereka bawa masuk buruh asing beramai-ramai. Buruh dari China untuk sektor lombong dan buruh dari India untuk sektor perladangan. Langkah ini memang memenuhi keperluan pasaran Barat, tapi secara tak langsung, ia perlahan-lahan mengubah lanskap demografi tempatan. Seterusnya, kita beralih ke bahagian kedua, iaitu mekanisme pentadbiran. Mari kita lihat macam mana pihak British mengunci perubahan ekonomi ni secara sistematik melalui sistem perundangan. Yang ni agak menarik. Kalau kita tengok objektif sejarah penggubalan undang-undang tanah ni, wujudnya Akta Tanah Simpanan Melayu 1913, Land Order di Sarawak dan Proklamasi 3 di Sabah. Atas kertas, undang-undang ni nampak macam nak lindungi tanah orang tempatan daripada dijual kepada orang asing. Tapi ironinya, undang-undang ini juga secara halus mengehadkan penduduk tempatan ke kawasan tanah yang kurang subur. Jadi, ladang-ladang komersial British boleh memonopoli tanah-tanah premium tanpa sebarang saingan. Bagi memastikan keuntungan mereka terus melimpah ruah, British turut tubuhkan agensi kerajaan yang sangat khusus. Mereka tak main tanam melulu tau. Contohnya, Jabatan Pertanian ditumbuhkan pada tahun 1905 dan Institut Penyelidikan Getah Melaya pada 1926 semata-mata nak kaji dan hasilkan baka terbaik. Ekosistem ni dirancang dengan sangat teliti. Malah, Jabatan Parit dan Tali Air pun dibina untuk sokong sistem pengairan bagi pertanian berskala besar ni. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian ketiga, kesan infrastruktur. Macam mana jentera ekonomi dan pentadbiran tadi mengubah rupa bentuk fizikal landscape negara kita. Garis masa ni tunjuk dengan sangat jelas macam mana rangkaian kereta api kita berevolusi secara strategik. Mula-mula pada fasa pertama, landasan dibina dengan satu tujuan je, nak hubungkan lombong terus ke pelabuhan. Tapi bila menjelang fasa ketiga, sekitar 1931, landasan ni mula merentasi semenanjung. Masa ni ia bukan setakat bawa bahan mentah, tapi dah mula bawa penumpang dan merancakkan pergerakan orang ramai. Cuba kita hayati sikit suasana zaman tu. Ini adalah stesen kereta api awal yang dibina di Sabah, iaitu stesen Bukau dan stesen Jesselton, sekitar hujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pembangunan pantas macam ni sangat penting sebab ia mempercepatkan urusan perdagangan dan mula membuka kawasan pedalaman yang sebelum ni terpencil.
Dan sudah tentu perkembangan ini tak terhenti pada kereta api. Rangkaian jalan raya juga berkembang pesat. Bermula dengan cuma lorong denai kecil untuk kereta lembu, ia berevolusi jadi jalan yang luas dan berturap untuk tampung kenderaan bermotor. Menjelang 1939, bayangkan seluruh negara dah ada jaringan jalan raya yang komprehensif. Ini betul-betul merancakkan pembukaan kawasan pertempatan dan ladang baharu. Akhir sekali, kita sampai ke bahagian keempat iaitu transformasi sosial. Selepas semua mesin ekonomi dan infrastruktur ni dibina, kita wajib tengok kesan mendalamnya terhadap manusia dan demografi tempatan. Ledakan infrastruktur tadi sebenarnya dah cetuskan satu kesan domino, iaitu perbandaran. Bila ada jalan raya dan kereta api, perdagangan pun rancak. Hasilnya, pusat-pusat pelumbungan yang sibuk tadi terus membesar jadi bandar. Di sinilah lahirnya bandar-bandar moden dan ikonik macam Kuala Lumpur, Taiping dan juga Ipoh. Seterusnya, transformasi ekonomi dan kemasukan buruh luar ni secara tak langsung telah membentuk masyarakat majmuk di negara kita. Bila masyarakat dah berubah jadi berbilang kaum, sistem sosial pun kena berubah. Hal ni bawa kepada pengenalan sistem pendidikan vernacular di mana sekolah dibina berasaskan kaum dan guna bahasa ibunda masing-masing. Dan seperti yang kita tahu, legasi sistem ni masih wujud sampai sekarang. Bila penduduk makin ramai dan majmuk, pengurusan pun jadi makin kompleks kan? Sebab tu, pentadbiran British perkenalkan institusi berpusat. Mereka mula bina kemudahan kesihatan macam hospital dan juga mahkamah serta penjara kolonial untuk jaga keselamatan. Semuanya disusun rapi untuk pastikan pentadbiran awam yang stabil supaya aktiviti ekonomi mereka berjalan lancar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah pun tiba di penghujung. Berdasarkan semua fakta yang kita telusuri hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk difikirkan. Adakah kemudahan infrastruktur yang dibina oleh pihak British dulu tu satu langkah yang ikhlas untuk memodenkan masyarakat kita, atau adakah ia semata-mata alat strategik nak eksploitasi kekayaan tanah air kita sepenuhnya? Nilaikan sendiri bukti sejarah ini. Terima kasih sebab luangkan masa dengan penerangan hari ini. Teruskan rasa ingin tahu anda dan kita jumpa lagi.